Bersih kat dia. Bersih lah guys. Lah bukan. Jom. Mana ada orang jumpa kan benda-benda ni kan? Orang laki ni dia macam belagak sikit mas. Weh San, kau nak buat apa minyak banyak-banyak ni? Kau nak bakar pulau ni ke? Tak. Kita baru sampai ke? Kau sabar jap. Tak, sekarang ni macam mana dia tahu benda-benda ni semua ada dalam macam dah plan ni? Macam something lah. Tak suka lelaki tu tiba kan? Ajak. Belagak sikit. Mula macam terlupa sikit. Apa? Kau ni tak hati menyabar lah. Mungkin karakter dia memang boyo. Ada special tu korang berdua. Si passion. Oh, si passion. Kan orang sebenarnya curi ATV ni. Bukan. Kau bagi apa ni lori ni bodoh? Weh, ni jalan TV. Ini jalan kaki lagi cepat tau. Tapi betul lah. Kau pakcik bot tu kan? Bukan lah, bukan pakcik bot. Bersih kat dia. Bukan berzina guys. Bersih lah guys. Lah bukan. Berzina belum ada, belum kemunculan dia, tak ada tanda-tanda lagi. Kita tak tahu lelaki dia siapa tiba muncul. Tak tahu, tapi lelaki tu macam suspicious kan? Macam orang kampus situ ke? Macam kita intai dia orang masa dia orang tengah macam seronok kan? Macam Kalau kita pergi tempat orang, kita kena behave. First day pun dah tak behave. Dah naik apa ATV. kita tak tahu, so kita tak layan lagi next episode. So patut ke kita teruskan ke episode ni? Patut ke? I nak. Patut ke? Tapi diorang nak ke? Lah, vote lah nak. Komen, like and share. Aku undi. Oh ni kita orang hati.